Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua satu modul pengecas yang sangat berguna. Okey. So nombor rujukan modul ni ialah HW-398. Anda boleh beli ni di Shopee ataupun Lazada. Harga dia tak sampai RM10 Okey. So dia macam ni. Dia guna USB Type C. Okay. Ini anda boleh sambung kepada pengecas telefon. Okay. Syarat dia satu saja. Pengecas biasa tak boleh mesti pengecas telefon yang ada fast charging. Okay. Telefon baru sekarang semua ada fast charging. Kalau telefon lama, okay, adapter lama tak boleh pakai yang ada fast charging. Anda sambungkan USB ini dan kita tahu USB handphone kita 5 volt saja kan, tapi bila lalu benda ni dia boleh keluar 9 volt, 12 volt, 15 volt ataupun 20 volt. Okey, cara dia senang saja. Anda cuma perlu sambungkan, okey, ni perintang nampak 9 volt ada satu perintang, 12 pun ada, 15 pun ada dan 20 pun ada. Anda cuma perlu sambungkan hujung perintang ni kepada titik yang berdekatan dengan botan yang anda nak. Okey, so yang ni saya sambung kepada 9 volt Okey, saya sambungkan perintang ni kepada titik ni. Lepas tu anda sambungkan adapter yang bersesuaian dengan anda. Sebelah ni positif, sebelah ni negatif. Okey, yang ni saya sambung kepada 9 volt sebab saya nak gunakan ni untuk amplifier gitar saya yang berjenama Boss Katana Mini. Okay. Dia guna bateri. Dia perlukan 6 biji bateri. Tapi bateri tak lama lah, sekejap habis. So nak jimat, beli ni. Tak sampai RM10 Anda boleh sambung kepada yang ni saya sambung kepada amplifier gitar saya. Okay. So selain daripada itu, kalau anda ada power tool yang perlukan 12 volt ke 15 volt atau 21 volt, anda boleh guna modul ni. Tak perlu beli charger lagi. Guna charger handphone saja. Okay? Boleh? Selamat mencuba.